Nak runding sebelum ni masuk pilihan raya ni, nak kena runding ni dulu. Sebab yang ini akan menjadi indikator sama ada Izzah ni layak untuk berunding atau tidak, ataupun dia akan sub lagi kepada orang lain, sebagaimana yang berlaku sebelum ini, tuan-tuan. Sebagaimana yang berlaku sebelum ini, Izzah sub pada orang lain. Dia di Sabah, pengarah pilihan rayanya bapaknya. Pengarah pilihan raya Pakatan Harapan di Sabah, bapak dia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jeneral perang untuk mengetuai pilihan raya negeri Sabah, Saifuddin Nasution, bukan Nurul Izzah. Nurul Izzah tu sebab dia letak nama kat situ. Dia ni macam princess, kan? Dia nak ayah. Ayah. Wah, baguslah jadi jeneral perang dia, ayah. Saya boleh command ramai orang. Pengaruh saya ramai lah, ayah. Saya nak jadi jeneral perang, boleh? Kita dah ada jeneral perang nak, tak boleh. Tapi ayah, saya nak juga. Saya nak. Alah, kau ni. Jalan jadi jeneral perang. Berambus kau dari sini, bagi anakku jadi jeneral perang. Okey, jeneral perang dah diberambuskan, anak dia pun jadi jeneral perang. Masuk pertempuran yang pertama di Sabah. Sabah ni bak kata revisi trailer je. Pertembungan yang pertama. Okey. Alright, pertembungan pertama di Sabah, Nurul Izzah sepatutnya command. Tapi dengar cerita, belum habis pilihan raya, dia dah bagi umrah tu. Okey, so bestnya masa pemilihan parti tempoh hari, dia sibuk melancarkan jentera, sedangkan timbalan presiden tak habis lagi. Dia sibuk melancarkan jentera di Sabah. Sedangkan pilihan raya, pemilihan parti tak habis lagi. Maksudnya timbalan presiden masih ada. Dia sibuk ke depan. Okay, tak apa. Bila datang Medan, baru dia nampak gelombang tsunami yang besar. Dia dulu dia masa nak pergi perang, di kat belakang. Dia tengok main tinjau-tinjau macam tu. Dia tengok di atas bahu jeneral-jeneral perang yang lain. Tapi bila dia berada di hadapan medan perang, baru dia nampak takutnya medan perang tu. Baru dia nampak teruknya medan perang tu. So akhirnya papa, tak boleh lah papa. Ijah takut lah. Ijah takut lah. Habis tu macam mana Zah? Tak berani lah. Tak berani. Habis tu macam mana? Saifuddin ke depan boleh? Amir kat depan boleh? Letak Saifuddin. Papa lah ke depan. Ijah tak berani. Ijah tak berani lah. Kan? Papa ke depan lah. Takut. Tacut. Tacut lah. Baru dia nak. Ni belum pergi perang lagi tuan-tuan. Itu baru runding. Runding dengan JRS. Runding dengan UPCO. Runding dengan dengan Jeffrey Ketingan Star, runding dengan warisan, runding. Ini baru rundingan. Belum pergi perang tu. Belum pilihan raya, baru runding. Baru runding dengan orang PKR sendiri, ketua cabang yang mana tak dapat bertanding, diletak orang lain. Runding pula dengan orang yang lompat parti. Baru rundingan, dia dah pening. Datang pilihan raya Melaka ni, ini the real battle. Sabah hari tu tak real battle. Melaka real battle. Sebab sebagai orang PKR, kalau dia tak bertanding, malu tuan-tuan. Kalau dia tak runding dan tak bertanding, ia adalah satu kemaluan yang sangat besar. Kenapa? Bapa engkau presiden, bapa engkau Perdana Menteri, parti engkau mengotai negara ini, tapi kau tak berani letak calon di Melaka. Sebelum ini PKR, walaupun tak ada orang cakap, PKR lah abang long kepada Pakatan Harapan. Di belakang PKR ni dia ada UPCO, dia ada DAP, dia ada Amanah. PKR lah abang long, walaupun Amanah menafikan perkara tersebut. Tapi hakikatnya PKR sentiasa ke depan. Rundingan demi rundingan demi rundingan. Tapi sekarang ini apa yang berlaku tuan-tuan? Siapa nak pergi berunding ni? Takkan nak hantar Saifuddin Nasution sekali lagi? Tapi Saifuddin memang akan kena hantar lah. Samsul Iskandar. Samsul dah lama dah give up tuan. Samsul dah lama dah give up. Dia kena throw under the bus kot. Dah lah disuruh lucut jawatan Gading Adam Adli. Bagilah Adam Adli. Nak suruh Adam Adli berunding. Dam. So macam mana Adam? Saya kata tempoh hari kan, rundingan ini bukan peringkat Adam.
Ini bukan level Adam, ni level presiden. Presiden dan timbalan presiden. Timbalan presiden lah. Yang kena ke depan dan pecah kepala, fikirkan. Tacut papa, tacut. Papa. Ijah tacut papa. Ceplah $40 dah panah. Takkan nak hantar Sam pound sterling pula. Kan? Kesian Adam Adli. Nak tolak Adam Adli ke depan. Dia tak habis lagi kena dengan Akmal itu. Yang kes mansuhkan PTPTN tu. So macam mana tuan-tuan? Itulah aku dah kata kan. Sebelum kau nak buang Rafizi dahulu, kau kena fikir benda-benda ni semua. Kau tak fikir. Saya ingat lagi ada someone kata kan, alah Rafizi ni 6 bulan je, lepas tu orang tak ingat pasal dia dah. Benda ni 6 bulan je, lepas tu orang tak ingat pasal dia dah. Kan? Saya tanya soalan, siapa layak jadi presiden PKR lepas Anwar Ibrahim? 74% daripada 1070 vote mengatakan Amir berbanding dengan Nurul Izzah. Hanya 26% saja mengatakan Nurul Izzah layak. 74% kata Amir layak. Walaupun dua-duanya pada anggapan kita tak layak, tetapi lebih layak Amir berbanding dengan dia. Saya setuju sebenarnya. Ini to be honest lah, ini tolak tepi lah. Kita suka tak suka Amir, kita suka tak suka Izzah. Kita letak dua-duanya secara profesional, kita nilai secara profesional. Bagi saya secara profesionalnya Amir lebih layak. Amir seorang yang menteri besar, of course. Dia pernah mengetahui pilihan raya negeri Selangor, of course. Pengalaman perang dia banyak, of course. Rundingan, ini saya kena bagi kudus kepada Amir lah. Rundingan, Amir sangat bagus. Amir bab merunding, dia bawah sikit daripada Saifuddin. Dia tak boleh lawan Rafizi lah. Bukan saya nak puji Rafizi tu. Sebab saya pernah tengok dia orang berunding. Saya pernah tengok Amir berunding, saya pernah tengok Saifuddin berunding, saya pernah tengok Rafizi berunding. Dia bagi saya, kalau ikut ranking, Rafizi nombor 1, nombor 2 Saifuddin, nombor 3 Amir. Amir dengan Saifuddin ni dia hampir. Izzah, saya lebih pandai berunding daripada Izzah. Dia sebab dia binti Anwar Ibrahim je, so dia boleh bawa nama tu. Tapi lain daripada tu dia tak ada. Sorry Izzah, bukan abang nak marah ni. Tapi abang beritahu benda yang hakikat. Kita kawan-kawan tau. Jangan kecil hati. Ni politik. Kalau politik tak tahan maki, ni bukan politik nama dia. Kan? Kamu hantarlah ceplos-ceplos macam mana maki aku pun, aku tak terasa hati pun. Aku maafkan je ceplos-ceplos tu. Sebab satu hari nanti dia akan minta maaf dengan aku juga. Zah, jangan risau. Tapi aku tak maki kau. Cuma aku beritahu hakikat sebenar. Ini aku tak perlu minta maaf sebab ini hakikat. You know, kita kena kata black is black, white is white lah. Hitam tu hitam, putih itu putih. Aku tak mengampu. Saya bukan orang yang mengampu, tuan-tuan. Saya ada cabang dulu Petrajaya kan. Cabang Petrajaya saya. Masa itu, ada seorang wanita yang jadi ketua cabang sekarang ini. Dia kata dia nak bertanding. Dia bagi tahu dengan kawan saya, dia kata, "Meteor East aku nak bertanding ketua cabang." Saya bagi tahu, saya kata tak layak. Kamu tak layak lagi, not yet. Not yet. So dia khianat saya. Dia pergi tim damai. Dia khianat saya, dia pergi tim damai dan dia bawa orang-orang saya untuk khianat saya. Macam mana dia khianat? Saya malah nak cerita kat sini, tapi dia khianat saya. So akhirnya apa yang berlaku sekarang ni, dia jadi ketua cabang lah. Dengan duit, dengan dana dia ada, dia jadi ketua cabang. Tapi sekarang ni orang-orang dia yang dulu orang dia menyumpah. Menyumpah, tuan-tuan. Macam mana layak dia ni jadi ketua cabang? Lah aku kata, yang kau pergi pilih dia dulu kenapa? Sebab dia pada masa tu kami rasa dia layak jelah. Sebab engkau tak pandai menilai. Salah satu kelebihan pemimpin adalah dia mesti pandai menilai orang. Kalau dia tak boleh menilai orang, tak ada kebolehan menilai orang, maka dia tak layak jadi pemimpin, tuan-tuan. Dia tidak layak jadi pemimpin. Sebab itu saya rasa lah, apa nasib PKR lepas ni? PKR hanya boleh bangkit kalau Amir jadi menteri besar. Jadi presiden. Mark my word. Kalau Izzah jadi presiden, PKR akan berada di dalam keadaan yang paling lemah. Anwar Ibrahim tak boleh jadi presiden, melainkan dia ubah perlembagaan lah. Next one untuk jadi presiden adalah Amir. Percayalah tuan-tuan. Amir orang paling layak untuk jadi presiden.